Amalan K40. Ramai orang tanya, apa itu amalan K40? Sebenarnya amalan K40 ni Ustaz dah amal sejak tahun 1974 gitu. Masa tu Ustaz umur 13 tahun. Ustaz tak tahu apa-apa dan semua, tak terima dari guru Ustaz, dia Ustaz amal. Amal Ustaz kita baca sekian-sekian jumlah dia. Dan alhamdulillah dan semua kita Ustaz nampak dia punya, kita rasalah kita berenergi, rasa kuat badan kita, rasa kuat. Masa tu umur 13 tahun, banyak budak gitu tuan-tuan. Jadi masa sekolah lagi, masa tu Ustaz sekolah di Sekolah Menengah Sultan Ismail, Kota Baru, Teliput. Jadi nak beritahu kekuatan ibu anda, kita kata kekuatan K40 ni. Satu pagi tu Ustaz pergi ke sekolah, tiba-tiba kunci bilik darjah kelas Ustaz tu tak cari tak jumpa. Kadang ketua darjah tu tak letak kat mana dia lupa. Jadi kita orang lain semua boleh masuk kelas, kita tak masuk kelas. Jadi cikgu pergi carilah, budak-budak semua pergi cari kat mana. Jadi ustaz duduk ditugas untuk jaga kat pintu. Jadi bila ustaz tengok kunci zaman dulu ni, sekolah zaman dulu tuan semua, dia punya kunci dia memang besar, dia punya answer dia memang besar. Dia bukan zaman sekarang kecil kan, sekarang dulu besar dan kuat kan. Ustaz tengok rasa aku rasa ni aku boleh patahkan benda ni. Ustaz pegang. Ustaz pun pegang tu semua. Ni sebab ada 4 kaf, Ustaz amal hanya 4 kaf 40 pada waktu tu. Dah lebih dah 41 hari dah ambil 100 hari. Ustaz pegang mesti tuan-tuan, Ustaz pegang tu, Ustaz tarik macam kita tarik gandum tu semua. Tarik terus putus terus. Dan cikgu sampai Ustaz kenapa jadi ni? Tak tahu. Ustaz kata tak tahu. Jadi nak beritahu memang, dan kawan Ustaz tuan-tuan dia dipukul oleh orang, dia pukul menggunakan batang pokok jambu, dahan pokok jambu. Tuan-tuan tahu lah, dan batang pokok jambu ni memang dia punya kuat, kalau kena memang patah tuan. Dia tahan dengan tangan dia semua, bukan tangan dia patah, batang dah pokok jambu tu patah. Ni kehebatan K40. Dan K40 tuan-tuan, dan amalan ni kita boleh gunakan juga untuk untuk peperangan. Dia ada kaedah dia. Kita langkah satu langkah kita baca, satu langkah kita baca, satu langkah kita baca, memang akan membuatkan orang gerun. Bahkan dalam peperangan insya-Allah kita akan menang. Dan K40 juga tuan-tuan, dia boleh gunakan juga untuk kita sebagai penggerun, sebagai sebagai untuk pengasihan pun boleh, dan untuk pelarisan pun boleh, dan boleh digunakan 1001 macam dengan K40. Cuma asal berdasar pada niat kita. Jadi kalau anda inginkan dapatkan amalan K40 ni, sila hubungi admin. Insya-Allah anda akan dapat amalan tersebut. Memang amalan tersebut Ustaz dah amal, dan sampai sekarang tuan semua masih terngiang-ngiang di telinga Ustaz, yang mana amalan tersebut memang begitu hebat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.